Hai hampa, bersama Kalaf 30 Syawal, 30 outfit raya. Okey hampa, untuk outfit raya hari raya pertama Kalaf akan pakai baju Tara. Kalaf akan pakai baju ni untuk raya pertama. Tak ada lagu je. Just kidding, cut. Okey hampa, so raya pertama tahun ini Kalaf pilih warna lime green. Okey, Kalaf pilih designer Max Fawaz untuk desainkan baju Kalaf sekali dengan baju, seluar dan juga samping. So kita tengok Kalaf stylekan macam mana untuk raya pertama. Jom tengok sampai habis. Tada! Okey, inilah baju. Kalau memilih untuk tangan lengan pendek sikit, suku sebab nanti nak basuh pinggan ke apa senang. Baju ni agak slim fit, jadi kalau kena buat zip kat tepi supaya senang nak pakai. Okey, ini samping. Dia nampak macam kuih lapis kan? So ada dua style. Style pertama mungkin kita akan pakai dekat dalam. Pandang kanan, pandang kiri. Okey, inilah style pertama yang mungkin siapa yang suka simple, nak nampak kemas, terletak. Okey, boleh buat macam ni. So, samping dia sangat simple bercorak ni. Alright, kalau akan pilih untuk pakai slipper daripada Shawls. Untuk style yang kedua, in case korang suka berfashion, suka nampak, orang kata apa, menyerlah sedikit, padankan dengan aksesori. Alright, inilah style yang kedua. Nampak lebih eksklusif, nak ada macam tak suka terlalu plain, ada design, nak ada accessories. Kalau pakai gold belt untuk naikkan lagi warna baju ni. Pandang kanan, pandang kiri.